الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati pengurusi Masjid Taqwa, yang berusaha, Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, bapa-bapa, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita inayah, memberikan kita lagi peluang untuk berada di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dijadikan manusia dan jin ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebab itulah saya selalu nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita ni berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan berakidah benda yang lain, tuan-tuan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita ada iktisab dan juga ikhtiar. Iktisab ini maksudnya berusaha. Ikhtiar, pilihan. Berusaha membuat pilihan dalam dunia dia. Sebab itulah tuan-tuan, Allah setiap masa bagi kita pilihan. Kita nak buat apa? Tapi dengan keizinan dan takdir daripada Allah. Contoh, kita habis solat maghrib tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hati kita nak pergi mana, tuan-tuan? Adakah kita, Allah bagi pilihan kat kita, tuan-tuan? Kita nak pergi lepak kat kedai mamak ke, kita nak duduk dekat dalam masjid ni dengar kuliah? Itu Allah bagi pilihan. Sebelum kita nak datang ke sini, tuan-tuan, nak solat maghrib, kita diberikan pilihan. Kita nak tengok Netflix ataupun drama TV3 ke apa, pukul 7, tuan-tuan, ataupun kita nak pergi ke masjid, maka kita diberi pilihan. Maka kita pilih juga untuk datang ke masjid. Maka setiap masa lah kita akan diberi pilihan oleh Allah. Tetapi ramai orang terkandas, seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran. Ramai orang yang sudah meninggal dunia menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ramai orang yang dah meninggal dunia, dia kata ke Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah, hidupkan aku semula ya Allah. Alangkah baiknya kalau aku dapat hidup semula supaya aku dapat beramal kebaikan. Ramai orang yang akan menyesal, tuan-tuan. Sebab itulah, tuan-tuan, diberikan kita peringatan, diberikan kita tazkirah, diberikan kita nasihat, tausiah untuk sama-sama kita ambil. Supaya apa, tuan-tuan? Supaya kita ingat bahawasanya dalam dunia ni kita sekejap saja. Sebab itulah, tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi, Masya Allah, dia suka satu ayat Al-Quran ni, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan suka baca ayat Al-Quran, suka baca surah, pastikan tuan-tuan dan puan-puan suka baca tersebut dengan istiqamah, sehingga kan sayang kepada surah tersebut. Kerana Nabi SAW sebut Al-Quran ini akan menjadi syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Di dalam kubur pun sama, akan dipakaikan mahkota perhiasan kepada diri orang yang suka membaca Al-Quran.
Contoh, kita sayang kepada suratul Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu tersebut akan datang kat kita, akan membantu kita. Sebab tu ada salah satu sahabat Nabi SAW suka baca satu surah, iaitu satu ayat. Surah Al-Isra ayat ke-7. In ahsantum ahsantu li anfusikum wa in tasa'u falaha. Disuka baca sehingga habis, tuan-tuan. Suka baca berulang-ulang kali. Padahal tuan-tuan, waktu tu biasalah tuan-tuan, rumah-rumah dulu tuan-tuan dia boleh dengar kat luar. Jadi bila ada orang dengar kat luar tu, ada seorang wanita Yahudi dengar. Masya Allah, dia dengar. Sahabat Nabi dia asyik ulang, dia ulang baca tu. Dia rasa marah tuan-tuan. Oh, kenapa dia asyik ulang je? Atau maksud dia tuan-tuan, perkara-perkara yang baik yang kita buat, dia akan baik datang kepada untuk diri kita sendiri. Tapi jikalau kita membuat kejahatan, kejahatan itu akan kembali kepada orang yang membuat jahat. Itu maksud surah Al-Isra ayat ke-7 tersebut. Jadi wanita Yahudi ni sangat marah. Dia ni tak habis-habis nak baca Al-Quran ni, baca ayat. Jadi apa dia buat? Dia buat satu perancangan. Dia masak satu makanan tuan-tuan, nak bagi kepada sahabat Nabi tersebut. Kerana dia tahu sahabat Nabi tu nak pergi mengembara, nak pergi keluar. Jadi dia bagilah bungkusan makanan tersebut. Dia kata, wanita Yahudi tu kata, nah ambillah, saya buatkan makanan sedikit untuk perjalanan kamu, makanlah. Lepas tu dia pun terimalah tuan-tuan. Masya Allah, orang buat baik tuan-tuan, terimalah. Jadi bila terima tuan-tuan, waktu ketika beliau sudah mengembara tuan-tuan, terjumpa dua pemuda. Dua pemuda ni kebetulan lapar. Dia kata kat sahabat Nabi tersebut, boleh tak aku nak minta makanan sedikit, kami lapar. Dua pemuda tu. Jadi sahabat Nabi tak apa berfikir panjang tuan-tuan, dia bagilah makanan. Bagi makanan tu. Jadi apabila bagi tuan-tuan, tiba-tiba dua pemuda tersebut keracunan makanan, mati, meninggal tuan-tuan. Meninggal. Jadi waktu ketika itu, banyaklah orang nampak, Masya Allah, sahabat Nabi ni bunuh dua orang pemuda. Jadi ditangkap sahabat Nabi ni, dibawa jenazah tersebut menghadap kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bijaksana tuan-tuan. Ini yang berlaku, yang kami ambil dalam mahkamah sendiri tuan-tuan. Saya bertugas di mahkamah nak masuk tahun ke-7 tuan-tuan. Jadi dalam perundangan mahkamah syariah sendiri, kami mengikut kepada konsep keterangan. Seperti mana yang dibuat oleh para sahabat Nabi dan juga Nabi SAW. Seperti mana yang berlaku dalam kisah ni tuan-tuan. Diambil keterangan dulu. Jangan terus judge tuan-tuan. Jatuhkan hukum. Jadi Nabi SAW tak menghukum pada sahabat tersebut. Walaupun memang depan mata diberikan makanan tersebut, mati terus. Kalau kita dah nampak depan mata orang buat macam tu tuan-tuan, oh terus marah, betul tak? Silat-silat kena belasah terus. Tapi Nabi tidak. Nabi tanya, makanan ni siapa punya? Dia kata ada wanita yang bagi. Siapa wanita tu? Seorang wanita Yahudi yang bagi kat saya untuk makan. Jadi dicarilah wanita tersebut. Dicari wanita tersebut dan ditanya kepada wanita tu, kenapa kamu bagi? Aku memang nak bagi saja. Kamu tahu tak makanan kamu ni ada racun sehingga kan dua pemuda ni meninggal dunia. Bila didesak tuan-tuan, akhirnya wanita tersebut mengaku, betul, aku tak suka kat lelaki ni. Aku sebenarnya niat aku nak membunuh lelaki tersebut. Tiba-tiba terbunuh orang lain. Dua pemuda. Jadi Nabi SAW menghadapkan jenazah dua pemuda tersebut, dihadapkan kepada wanita Yahudi tu. Kamu nampak tak? Inilah disebabkan kamu yang menyediakan makanan beracun ni, dua pemuda yang tak bersalah meninggal dunia. Dan wanita Yahudi ternampak tuan-tuan, rupa-rupanya dua pemuda itu adalah anak wanita tersebut. Masya Allah, meninggal dunia anak dia. Terus menangis, terisak-isak wanita tersebut tuan-tuan. Masya Allah. Nampak tak? Wa in tasahum falaha. Kalau kita buat kejahatan, dia akan kembali kepada orang yang buat jahat. Sebab itulah tuan-tuan, apa pepatah Melayu tu, jahat, buat jahat jangan sekali. Lebih kurang apalah tuan, tak ingat lah. Jangan buat jahat tuan-tuan. Sebab dia akan kembali. Sebab tu kita kena yakin, apa yang kita buat dalam dunia ni, kalau buat baik, insyaAllah akan dapat benda yang baik. Kalau buat jahat, tunggu tuan-tuan, tunggu. Kejahatan tu akan dibalas. InsyaAllah tuan-tuan,
kita akan masuk dalam satu bab 7. Bab yang baru tuan-tuan, iaitu rahsia-rahsia haji dan pengamalannya. Masya Allah, sini mesti tuan-tuan haji ni. Rasa kita tak layak nak terangkan pasal haji. Tapi tak apalah, kita beritahu tentang adab saja insyaAllah ya. Okay, baik. Dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya mengenai haji. Hari ini aku sempurnakan bagi agamamu. Nabi SAW bersabda, sesiapa mati dan tidak menunaikan haji, maka biarlah ia mati. Maka jika mahu dalam keadaan Yahudi, dalam keadaan Nasrani. Yang ni kalau orang tu tak ada niat langsung. Dah ada duit sampai berpuluh-puluh ribu dalam bank tuan-tuan, tak ada niat langsung nak pergi haji. Maka orang sebegini tuan-tuan, bila dia dah mampu tapi dia tak ada niat langsung, maka dia akan dikira sebagai mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Jadi keutamaan haji Mekah, Madinah, Baitul Maqdis serta menyiapkan kenderaan ke tempat-tempat suci. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Nabi SAW bersabda, tidaklah syaitan terlihat dalam suatu hari lebih kecil daripada, lebih rendah, lebih hina, lebih jengkel daripada keadaannya di hari Arafah. Masya Allah. Sebab itulah tuan-tuan, hari tersebut adalah hari yang mulia tuan-tuan. Sehingga kan ni Nabi SAW sebut, sesiapa yang keluar daripada rumahnya untuk menunaikan ibadah haji dan menunaikan umrah, lalu ia mati, maka ia mendapat pahala orang yang menunaikan haji dan umrah hingga kiamat. Yang ni, seorang ulama salaf berkata, apabila hari Jumaat bertepatan dengan hari Arafah, maka semua penghuni Arafah diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Dan ia adalah hari yang paling utama di dunia. Masya Allah. Benar. Hari Arafah tahun ni jatuh bila? Hari apa? Kena semak. Kita kena semak. Hari apa? Tapi kalau jatuh kepada hari Jumaat, Masya Allah, tuan-tuan, itu hari yang paling utama, tuan-tuan. Kita kena banyak-banyakkan beribadah kepada Allah. Dan hari itu Rasulullah SAW menunaikan haji wada. Beliau sedang wukuf ketika turun ayat ni. Hari ini aku sempurnakan bagiku agamamu. Maka ahli kitab membuat satu andaian, tuan-tuan. Dikata apa? Kalaulah seandainya ayat ni diturunkan kepada atas kami ni, nescaya waktu tu kami jadikan hari raya, tuan-tuan. Masya Allah, hari Arafah nak dijadikan hari raya oleh ahli kitab. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, aku bersaksi bahawa ayat ini telah diturunkan pada 2 hari raya, iaitu pada hari Arafah dan hari Jumaat kepada Rasulullah SAW di saat beliau sedang wukuf di Arafah. Sebab itulah keutamaan hari Arafah ini terlalu besar pahalanya. Jadi kita kena perbanyakkan amalan waktu ketika itu. Nabi SAW bersabda, ya Allah, ampunilah dosa orang haji dan siapa yang dimohonkan keampunan oleh orang haji. Diriwayatkan bahawa Ali bin Muwafaq menunaikan haji untuk Rasulullah SAW beberapa kali. Ia berkata, pada satu hari aku bermimpi, wahai putera Muwafaq, engkau tunaikan haji untukku? Aku menjawab ya. Nabi SAW berkata, engkau ucapkan talbiyah untukku? Aku menjawab ya. Nabi SAW, aku membalasmu di pada hari kiamat dan membimbingku di mauqif, lalu masukkan engkau dalam syurga di saat manusia dalam kesusahan menunggu hisab. Maka inilah di antara dalil untuk kita boleh buat gantikan haji kepada orang lain. Apa? Haji badal. Betul? Bukan haji bedal, tuan-tuan. Jangan main bedal. Sekarang ni banyak skamer, tuan-tuan. Nak bagi tahulah, mungkin kan dulu pun ada, sekarang pun ada, tuan-tuan. Dia buat haji menggantikan orang. Contoh, seseorang tu tak mampu nak pergi haji, jadi dia wakilkan ataupun dah sudah meninggal dunia, dia bayarkan orang tersebut untuk pergikan haji untuk dia, boleh. Tapi masalahnya banyak skamer, tuan-tuan, sekarang. Memang kita nampak dengan mata kita sendiri, tuan-tuan. Mereka ni buat-buat. Sekarang ni zaman teknologi kan, tuan-tuan. Dia rekod, tuan-tuan. Dia letak nama dekat depan Kaabah ke, depan dekat Mina ke apa kan, tuan-tuan. Dia letak bila nak bermalam tu dia letak nama lah. Dia letak nama, dia kata okey, yang ni sedang menunaikan haji. Dia letak nama dia. Lepas tu dia pergi buang, tuan-tuan, nama tu. Lepas tu dia ambil nama yang lagi satu. Maksudnya satu orang tu lebih kurang 2,000 dia kumpul, tuan-tuan. Kalau 10 orang 20,000 dapat untuk dia seorang je, tuan-tuan. Padahal dia tak menunaikan haji pun, dia cuma pergi je, pergi balik saja. Dia tak tunaikan umrah ataupun haji langsung, tuan-tuan. Masya Allah.
Ha? Sebab tu tuan-tuan, kita kena hati-hatilah tuan-tuan. Walaupun di Mekah dan Madinah tuan-tuan, ada juga orang sebegini tuan-tuan. Kena hati-hati. Skema banyak. Keutamaan Kaabah dan juga Mekah, Masya Allah. Sebenarnya kita dah tahu dah keutamaan Mekah, Masya Allah. Nabi SAW sebut menunaikan satu solat di Mekah lebih baik daripada 1000 rakaat tuan-tuan. Masya Allah, besar pahala. Ni Nabi SAW sebut, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada Kaabah bahawa setiap tahun akan menunaikan haji 600,000 orang. Dan maka jika berkurang, maka Allah Ta'ala akan mengenapi mereka itu dengan malaikat-malaikat. Masya Allah. Dan Kaabah akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti pengantin di Mauqif. Setiap orang yang menunaikan haji di sana akan berpegang pada tabirnya dan berlari-lari kecil di sekelilingnya pada hari kiamat hingga masuk syurga dan mereka masuk bersamanya. Masya Allah. Dalam khabar diriwayatkan bahawa Hajarul Aswad adalah yakut dari syurga dan ia akan dibangkitkan pada hari kiamat, mempunyai 2 mata dan lisan untuk bicara. Ia menjadi saksi bagi siapa yang menciumnya dengan benar, tulus dan ikhlas. Jadi banyaklah riwayat daripada Nabi SAW mengatakan bahawa Hajarul Aswad ni pada ketika dahulu ni berwarna putih. Putih seperti susu tuan-tuan. Tetapi disebabkan ramainya orang mencium tuan-tuan, cium-cium tuan-tuan, dosa mereka terlekat pada itu sehingga menjadi hitam tuan-tuan, hitam. Jadi Nabi SAW sering menciumnya. Dan Saidina Umar menyebut, Saidina Umar pun juga menciumnya. Dan beliau berkata, aku tahu bahawa engkau adalah batu yang tidak merugikan dan tidak bermanfaat. Ni, tengok sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni hebat tuan-tuan. Tak perlu diajar. Memanglah diajar oleh Nabi SAW, tetapi mereka ni sememangnya mempunyai keimanan yang terlalu kuat. Tak goyah tuan-tuan. Dia tahu, Saidina Umar tahu batu Hajarul Aswad tu tak memberikan apa manfaat pun. Tapi kalau kita zaman sekarang ni tuan-tuan, Masya Allah, ramai, banyak benda yang pelik-pelik. Kadang-kadang nampak kita pelik sikit je tuan-tuan, oh ini memang power ni, ini karomah. Kadang tuan-tuan, betul tak? Lagi-lagi tuan-tuan, tahun 2024 ni kita dah tahun 2025 dah, nak masuk bulan 2 dah. Masya Allah, cepat tuan-tuan. Tak rasa cepat? Masya Allah, cepatnya. Saya rasalah tuan-tuan, tahun 2024 tahun lepas tuan-tuan adalah tahun yang paling banyak ajaran sesat tuan-tuan. Paling banyak tuan-tuan. Masya Allah. Kalau tahun 2023 tak adalah banyak mana pun, adalah tapi tak ada. Tapi 2024 paling banyak. Ajaran Syiah, ajaran Tuhan Harun. Tuan-tuan tengok surat khabar. Tuhan Harun, pengikut Tuhan Harun ditangkap 8 orang. Masuk kat mana? Tempat saya tuan-tuan. Mahkamah tinggi tuan-tuan. Masya Allah. Tengok macam makcik-makcik biasa je. Tapi rupanya menyembah Tuhan Harun. Yang mereka sembah tu siapa? Harun bin Mat Sa'ad. Nama pun nama Jawa tuan-tuan. Tapi disembahnya sebagai Tuhan tuan-tuan. Ajaran ni disebarkan pada tahun 2013 tuan-tuan. Dan disebarkan sehingga sekarang rupa-rupanya ada juga pengikut dia. Masya Allah. Pelik tuan-tuan? Tak pelik? Ke pelik tuan-tuan? Tak pelik tuan-tuan. Sebab apa? Beberapa bulan sebelum tu, kaki tangan kerajaan ditangkap. Oh ni live kan? Kaki tangan kerajaan, tak apa, masuk surat khabar, tak apa, kita boleh sebut. Seorang kaki tangan kerajaan ditangkap di dalam store, mengaku Tuhan bersama dengan kawan-kawan dia tuan-tuan. Tuan-tuan kena cek store masjid ni tuan-tuan. Mana tahu AJK masih kumpul. Tuan-tuan tak tahu tuan-tuan. Dikumpulnya rakan-rakan dia dalam store tuan-tuan, berdiri dia mengaku Tuhan. Masya Allah. Akhirnya ditangkap. Ditangkap terus tuan-tuan. Tak naklah sebut yang mana tuan-tuan, nanti tuan-tuan cari. Tapi yang peliknya tuan-tuan, yang 8 orang pengikut Tuhan Harun tu, yang report tu siapa? Oh tak boleh sebut sebab kita live. Tak apa tuan-tuan. Yang reportnya adalah orang yang mengetahui dia. Dekat dengan dia tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan kena hati-hati. Sekarang ni tuan-tuan, zaman yang pelik-pelik. Macam para ulama katalah tuan-tuan, dalam satu pohon ni, pohon apple tu tuan-tuan, kan ada pohon apple tu berbuah kan tuan-tuan.
Dia jatuh pohon apple. Tapi mesti ada apple yang rosak, betul tak? Tapi masalahnya apple yang rosak pun ada orang akan ambil, tuan-tuan. Mereka akan ambil pohon apple tu yang rosak tu. Sama dengan ajaran sesat. Betapa mengarut kita dengar, tuan-tuan. Disuruh minum air kaki pun kita rasa, oh betul. Ni betul, bagus ni. Tuan-tuan nak minum air kaki? Tuan Haji ni, minum air kaki Tuan Haji, minum sekejap sikit tu. Untuk dapat barakah, tuan-tuan. Masya Allah. Padahal minum air kaki, kita rasa macam tak logik, tuan-tuan. Tapi dibuatnya, tuan-tuan. Dan yang mengikut juga bukan orang biasa. Pensyarah-pensyarah, doktor-doktor nak kata mereka tak pandai. Nak kata mereka tak belajar. Tapi masalahnya ikut juga, tuan-tuan. Ada satu ajaran, tuan-tuan, dekat Amerika, tuan-tuan. Ini lagi dahsyat, tuan-tuan. Ajaran sesat, dia Kristian. Tapi Kristian yang dalam Kristian pun ada ajaran sesat. Saya pernah tanya dekat rakan India saya, tuan-tuan. Saya tanya dia, sebenarnya agama Hindu ni dia macam mana? Dia punya agama dia kira buat apa? Dia pun kata, tuan-tuan, dalam agama Hindu pun ada ajaran sesat juga. Semua ada ajaran sesat. Kristian pun ada ajaran sesat. Dan ajaran sesat Kristian, tuan-tuan, lagi power, tuan-tuan. Apa, tuan-tuan? Orang Amerika tu, tuan-tuan, minta maaf tak ingat nama dia. Puan-puan boleh rujuk kat Google internet. InsyaAllah dia sampai dibuat satu fahaman dia, tuan-tuan. Fahaman yang dia boleh berkahwin banyak, tuan-tuan. Waktu ketika itu dia ada sampai 20 orang isteri. 20 isteri, tuan-tuan. Penat, tuan-tuan. 20 isteri. Dan isterinya di kalangan anak-anak kecil pun ada, tuan-tuan. 10 tahun, 15 tahun ada isteri. Dan bila dikira kehidupan dia, bila dikumpul-kumpul, jumlah isteri dia lebih daripada 80 isteri. 80, tuan-tuan. Itu memang perform, tuan-tuan. 80 isteri, tuan-tuan. Macam mana tu? Dan bila ditangkap waktu ketika itu, dia letakkan isteri-isteri dia dekat dalam satu lori yang besar, tuan-tuan. Letak ada katil lah, ada kerusi semua. Memang tempat berehat lah, ada tandas pun ada kat dalam tu, tuan-tuan. Masya Allah. Dia bawa isteri-isteri dia, tuan-tuan. Masya Allah. Budak-budak kecil pun ada, tuan-tuan. Kadang kesian tengok budak 10 tahun, 15 tahun. Tak tahu apa, tuan-tuan. Masya Allah. Itu ajaran kat luar, Kristian, tuan-tuan. Nasib baiklah. Ajaran kat sini, dia pelik-pelik sedikit. Tapi peliknya, dia sesatkan orang. Contoh ajaran Milah Ibrahim, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tahu Milah Ibrahim, pernah dengar? Tak pernah. Milah Ibrahim, tuan-tuan, ajaran dia, tuan-tuan nak solat, dia punya hujah dia dalam Al-Quran, Allah tak ajar pun cara nak solat. Jadi tak payah solat. Power, tuan-tuan. Jadi apa yang dibuat, tuan-tuan? Nak datang ke masjid, niat. Sahaja aku solat maghrib kerana Allah Ta'ala. Boleh U-turn, patah balik, tidur kat rumah balik. Tak payah datang masjid solat. Terus dah niat dia, dah semayang dah. Power, tuan-tuan. Banyak, tuan-tuan. Kalau kita nak lihat ajaran-ajaran ni, tuan-tuan, pening kepala, tuan-tuan. Pening. Sebab itulah kadang-kadang ada manusia yang disesatkan oleh Allah. Disebabkan dia tanpa guru lah, tuan-tuan. Tanpa guru, tak apa-apa, dibaca Al-Quran sorang-sorang, dia syok sendiri. Macam Nabi Kahar, tuan-tuan. Innaka laminal mursali, diutuskan ke atas kamu untuk tunjukkan kepada orang jalan lurus. Diingatkan sepatutnya utuskan kepada Nabi. Dia utuskan kepada dia, tuan-tuan. Dia rasa dia yang bawa orang jalan lurus. Padahal bengkok-bengkok, tuan-tuan. Masya Allah, Nabi Kahar, tuan-tuan. Jadi sama-samalah kita, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kita kena selamatkan anak-anak kita lah, tuan-tuan. Anak-anak kita, sebab bukan sahaja ajaran-ajaran sesat yang ada, tetapi banyak fahaman-fahaman yang akan merosakkan minda. Apa yang buat movie, mentega terbang lah, butterfly lah, liberal lah, tuan-tuan. Banyak fahaman-fahaman yang boleh merosakkan kita, tuan-tuan. Lagi-lagi zaman akan datang ni, kita kena selamatkan anak kita supaya teguh dengan akidah, supaya tak termasuk di kalangan orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Okey, baik. Mana bukti? Jadi kemudian ia menoleh. Jadi Sayyidina Umar sebut batu ni tak memberikan manfaat. Jadi apabila sekiranya sahaja aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, tentu aku tidak akan menciummu. Sayyidina Umar sebut, kalau aku tak nampak Nabi cium, maka aku tidak akan cium batu ini, batu Hajarul Aswad. Kemudian ia menoleh.
dan melihat Saidina Ali di belakangnya, Saidina Ali berkata, jangan berkata begitu. Maka Saidina Umar menjawab semula, wahai Abul Hasan, di sinilah air mata ditumpahkan. Saidina Ali berkata, ya Amirul Mukminin, bahkan ia dapat merugikan dan dapat bermanfaat. Saidina Umar bertanya, bagaimana? Saidina Ali menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengambil janji atas manusia dan menulis sebuah kitab untuk mereka, kemudian menyuapkannya kepada batu itu, maka ia menyaksikan bahawa kaum mukmin telah menepati janji dan menyaksikan bahawa orang-orang kafir itu telah ingkar. Dikatakan itulah makna perkataan umat manusia kita menyentuhnya. Ya Allah, kerana iman kepadamu dan membenarkan kitab-kitabmu serta memenuhi janjimu. Diriwayatkan daripada Hasan al-Basri. Bahawa puasa sehari di Mekah sama dengan 100,000 dan sedekah 1 dirham sama dengan 100,000 di Mekah. Maka inilah dia kaifiat-kaifiat dan juga manfaat-manfaat sanah puji-pujian yang kita boleh buat, amalan-amalan kita di Mekah. Maka kita buat sedikit sahaja amalan, maka banyak manfaat dapat. Berbeza dengan di luar Mekah. Nabi SAW sebut, aku adalah orang yang pertama keluar daripada bumi, kemudian aku mendatangi penghuni lagi, mereka dibangkitkan bersama dengan aku. Kemudian aku mendatangi penduduk Mekah, lalu aku menghimpunkan mereka di antara haramain. Diriwayatkan bahawa setiap matahari terbit mesti ada seorang wali abdal melakukan tawaf di rumah ini. Setiap terbit fajar tentu ada seorang wali autad yang melakukan tawaf di Kaabah. Jadi tuan-tuan dan puan, wali abdal, wali autad, apa yang maksud dia? Wali-wali ni banyak. Dia ada 9 tingkatan wali, tuan-tuan. Sekarang ni, zaman sekarang orang tak suka wali, tuan-tuan. Zaman sekarang orang tak suka kan, bila tengok macam ada karomah-karomah, tuan-tuan, dia akan rasa macam, oh, dia ni ajaran sesat. Sekarang ni tak boleh sebut, tuan-tuan, lagi-lagi dalam live ke apa, sebab nanti dia ambil sekegat tu, kita bawakan satu kisah karomah, tuan-tuan, diambilkan, dia kata dia ni ustaz, pencerita dongeng, tuan-tuan. Dah jadi macam tu, tuan-tuan. Sebenarnya wali dan karomah memang wujud dalam dunia, tetapi sebenarnya dia ada beberapa perkara yang membuatkan zaman sekarang ni dia dah tak syukur. Yang pertama, disebabkan kita lihat ahli-ahli anti kepada tasawuf, tuan-tuan. Dia tak syukur, tuan-tuan. Dipanggil kepala capal lah, geng capal lah, apa lah. Dia tak suka, tuan-tuan. Penyembah kubur lah, difitnah macam-macam, tuan-tuan. Geng-geng orang-orang yang sukakan tasawuf ni, tuan-tuan, diberikan gelaran-gelaran supaya rakyat ni dapat jijik kepada mereka. Ni golongan anti tasawuf ni, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, adalah disebabkan oleh fahaman yang dibawa oleh Yahudi sendiri. Kan disebut walan ta'rada ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha melainkan kita mengikut mereka, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan rujuk dalam sebuah dokumentari, tuan-tuan, berkaitan dengan Zionis, kemunculan Zionis, tuan-tuan, Illuminati dan sebagainya, tuan-tuan, mereka menjumpai satu kitab sihir ataupun kitab syaitan, tuan-tuan, di bawah Temple of Solomon, tuan-tuan, yang dikuburkan bawah tu, tuan-tuan, dan mengambil kitab tersebut, tuan-tuan, cara-cara nak menguasai dunia. Sebab itulah Yahudi kecil, bilangan mereka kecil, tapi menguasai dunia, tuan-tuan. Mereka ada cara mereka. Dan di antara maklumat mereka, tuan-tuan, antara maklumat untuk umat Islam menjadi lemah, tuan-tuan, mereka akan membuatkan kita percaya bahawa alam gaib ni tak wujud. Memang benar, tuan-tuan. Dia nak kita percaya bahawa alam gaib ni sebenarnya karut. Kita ilmu sains saja. Sebab apa, tuan-tuan? Apabila kita tak percaya alam gaib, tuan-tuan, kita tak akan percaya syurga dan neraka. Bila kita tak percayakan syurga, kita tak akan berusaha nak masuk syurga. Dan kita akan dibuat kita percaya yang tak wujud musuh, syaitan tak ada wujud. Bila tak wujud syaitan, tuan-tuan, dia terapkan kat kita syaitan tak wujud, maka kita dah tak tahu dah, syaitan tak wujud, tak ada apa lah. Maksudnya kalau kita nak masuk tandas tak payah baca doa. Padahal waktu dalam tandas itulah syaitan
meletakkan betapa banyak najis kat atas kepala kita, tuan-tuan. Kita je tak nampak. Kalau nampak berlari tercerit, kita keluar, tuan-tuan. Ya. Makan. Maka kalau kita tak percaya yang syaitan tu ada, kita makan selamba tak baca doa, tuan-tuan. Padahal dekat makanan tu betapa banyak muntah-muntah syaitan yang ada dekat situ. Kita tak nampak, kita tengah makan. Nampak? Itu agenda Zionis, tuan-tuan, Yahudi. Dia nak buat kita tak percaya alam gaib. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, disebabkan ramai orang dah tak suka kan wali-wali karamah-karamah ni, tuan-tuan, disebabkan banyak ajaran-ajaran yang sesat yang lain, tuan-tuan. Disebabkan fitnah mereka lah, tuan-tuan, menjadikan golongan-golongan tasawuf ni pun dicop sekali, tuan-tuan. Masya Allah. Dikatanya boleh terbang lah, boleh kasyaf, boleh tahu orang lah sebagainya, tuan-tuan. Bomo-bomo, tuan-tuan. Padahal bomo tu ikut jin. Saya terjumpa, tuan-tuan, bila bulan lepas, tuan-tuan, Masya Allah. Ada seorang lelaki, tuan-tuan, dia tahu, tuan-tuan. Dia waktu tu tengah live, dia dengan seorang wanita, tuan-tuan. Lelaki tu belum lagi wanita tu perkenalkan diri, tuan-tuan, dia boleh sebut, awak ni tinggal kat Kajang kan, awak ni ada 6 adik-beradik kan, awak ni dulu tinggal dekat Banting, lepas tu pindah Kajang kan. Dia bagi tahu satu. Awak ni dulu bekerja sebagai accountant, lepas tu awak dah berhenti kerja. Dia ceritakan sejarah hidup perempuan tu, tuan-tuan. Terkejut semua, terkejut. Adakah disebabkan dia ni wali dan sebagainya? Tak ada, tuan-tuan. Kita tengok perwatakan dia. Dia sebenarnya tengah tanya jin tu, tuan-tuan. Dia tanya dia punya, apa kita panggil tu? Kita jadikan jin tu apa tu? Apa? Hamba? Bukan hamba. Apa? Kita panggil pengiring, pendamping apa Pendamping, tuan-tuan, dia tanya dulu. Dia tanya dekat orang tu, kisah hidup orang tu, dia bagi tahu dekat dia balik. Sebab tu dia boleh sebut satu. Dia memang ada macam tu, tuan-tuan. Sebab tu lah, tuan-tuan, kena hati-hati. Ni fitnah. Disebabkan fitnah-fitnah sebegitu, tuan-tuan, maka kisah-kisah seperti wali dan sebagainya tak menjadi relevan, tuan-tuan. Sebab itulah dalam kitab ni disebut wali abdal, wali autad. Dia ada 9 tingkatan wali, tuan-tuan. Yang pertama, mungkin kita tak kupaskan semualah, panjang nanti, tuan-tuan. Yang pertama, wali kutub. Wali kutub pada setiap zaman mesti ada satu saja. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, tuan-tuan. Wali kutub, penghulu sekali wali. Dia ada bawah lagi sedikit wali a'immah. Wali a'immah ni adalah pengganti, ataupun dia akan menjadi, apabila wali kutub meninggal dunia, dia akan menggantikan wali tersebut. Dia ada wali yang lain, ni wali autad, wali 4 penjuru, tuan-tuan. Yang mana para ulama menyebutkan dalam kitab Al-Qushairiyah, tuan-tuan, ada 4 penjuru wali tu, tuan-tuan. Barat, timur, utara, selatan akan ada satu wali. Wali yang akan jaga. Dan ada lagi wali abdal. Wali abdal ni wali 7 wilayah. Allah, boleh ke saya cerita? Ni bahaya ni, line. Saya cerita semua, rujuk dalam kitab. Wali 7 wilayah, 7 daerah. Disebutkan dalam muka bumi ni dia ada 7 wilayah. Maka satu wilayah tu akan ada satu wali yang menguasai, yang menjaga, tuan-tuan. Maka kat bawah-bawah tu barulah ada wali-wali yang lain. Jadi disebut para ulama, setiap berkumpulnya 40 orang akan ada satu wali, tuan-tuan. Tuan-tuan, cukup 40 orang? 1, 2, 3. Macam tak cukup. Tak cukup, tuan-tuan. Kalau ada wali kat sini, tuan-tuan, doakan saya. Saya nak habis master ni, insyaAllah. Doakan habiskan master PhD, insyaAllah, tahun depan. Jadi, tuan-tuan, wali kita nak cerita wali. Jadi, wali ni, tuan-tuan, wali adalah orang yang dekat dengan Allah. Bukan kita nak wali yang berjalan atas air, terbang dan sebagainya. Tapi kita nak seorang wali yang boleh mengingatkan kita kepada Allah. Sebab itulah dalam kitab sebut ada 2 jenis wali, tuan-tuan. Wali yang tahu dia wali, maka wali tersebut memang hebat, tuan-tuan. Tapi ada juga wali yang tak tahu dia wali. Seorang wali Allah, dia tak tahu yang dia wali Allah. Tuan-tuan jangan rasa, aku kot wali tu. Jangan, tuan-tuan. Itu permainan syaitan, tuan-tuan. Jangan dengar. Jangan dengar. Itu kalau tuan-tuan memang wali, tapi wali mujbir. Ataupun wali akrab.
Boleh jadi wali kepada anak perempuan tuan-tuan haji. Itu boleh dah. Itu baru betul wali. Tapi wali ni memang benar tuan-tuan ada kan. Jadi kita dah ubah daripada subjek haji jadi wali tuan-tuan tapi tak apalah tu sedikit sebanyaklah. Kita berhenti takat wali abdal saja. Dia ada banyak lagi lah tingkatan wali. Mungkin satu hari kita akan kongsikan insya-Allah. Setiap terbit fajar akan ada wali autad. Ni sebenarnya saya nak fahamkan kat tuan-tuan, wali-wali ni lah. Ada wali autad yang akan melakukan tawaf di Kaabah. Apabila terhenti, maka yang demikian itu menyebabkan diangkatnya Kaabah dari bumi. Maka esok paginya orang-orang melihat Kaabah yang telah diangkat dan tidak ada lagi bekasnya. Ini terjadi bila selama 7 tahun tidak ada seorang pun yang pergi menunaikan haji ke sana. Ini waktu hendak dekat pada hari kiamat tuan-tuan. Di hari kiamat akan berlaku, belum berlaku lagi, akan nak dekat berlakunya hari kiamat, akan berlaku semua ni tuan-tuan. Kemudian Allah akan mengangkat Al-Quran dari mushaf-mushaf, maka orang yang melihat kertas ini berubah menjadi putih. Tidak ada satu huruf pun di dalamnya. Kemudian Al-Quran akan dihapus dari hati, maka tidak teringat satu kata pun. Kemudian orang-orang kembali kepada syair-syair dan lagu-lagu serta cerita-cerita jahiliah. Maka kemudian keluarlah Dajjal dan Nabi Isa AS turun lalu membunuhnya. Hari kiamat pada waktu itu seperti wanita hamil yang sudah dekat kelahirannya. Masya Allah, itu tuan-tuan. Waktu itu tuan-tuan, Kaabah dah tak ada dah. Waktu itu Al-Quran, Alhamdulillah, ada lagi tulisan tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan. Bila hari Jumaat? Kita hari ni hari apa? Hari Selasa tuan-tuan. Hari kiamat akan berlaku waktu hari Jumaat tuan-tuan. Jadi Al-Quran mushaf ni jadi warna putih tuan-tuan, semua warna putih. Masjid-masjid dah tak ada azan lagi dah tuan-tuan. Bila tak ada azan, azan ini melindungi kita tuan-tuan. Dikaji oleh para saintis tuan-tuan, azan ini sebenarnya berlaku setiap saat. Setiap saat dalam muka bumi ni ada azan. Sebab apa? Sebab berlakunya ada satu makhluk yang ditimbun dalam gunung-gunung tuan-tuan. Apa? Ya'juj dan Ma'juj. Ini kalau kita cerita ni seronok juga hari kiamat. Ada ustaz yang bawa kisah hari kiamat tuan. Ada? Tak ada. Mungkin satu hari nanti insya-Allah kita kupas sedikit. Ya'juj dan Ma'juj tuan-tuan, mereka akan menggali tuan-tuan. Menggali keluar, nak keluar daripada muka bumi ni tuan-tuan, nak masuk. Tapi Iskandar Zulkarnain tuan-tuan, kalau dalam bahasa Inggeris apa? Alexander Alexander the Great kan. Ada kisah tu tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok. Dikuburkan Ya'juj dan Ma'juj dalam gunung tuan-tuan dan ditimbunkan mereka. Setiap kali seazan tuan-tuan, mereka gali-gali tuan-tuan, dia akan bertambah balik. Dia akan dilindungi tuan-tuan. Mereka akan ke belakang balik dan dia akan jauh balik. Setiap kali azan. Tapi bila wujudnya tiba-tiba azan tu tiada tuan-tuan, maka mereka akan dapat keluar lah. Keluar ke muka bumi ni. Disebutkan mereka ni kanibal. Makan orang tuan-tuan. Dan akan berlakulah banyak kucak-kacik dan sebagainya. Porak-peranda tuan-tuan pada ketika itu. Azan. Azan. InsyaAllah boleh tuan-tuan kita sambung sedikit saja insyaAllah. Kita persilakan azan. Allah Akbar, Allah. Allah Akbar, Allah. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله.
La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata. La hawla wala quwwata. La hawla wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadilah wa syarafa wa darajata al-'aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. InsyaAllah tuan-tuan, boleh kita sambung sedikit lagi insyaAllah. Baik tuan-tuan, mungkin kita habiskan dekat hari kiamat ni lah tuan-tuan. Bila kita cerita pasal wali lah, saya teringatlah satu kisah tuan-tuan tentang seorang wali Allah. Tapi tuan-tuan, pemuda ni tuan-tuan, seorang wali ni tersebut sangat dibenci oleh manusia. Orang benci dia tuan-tuan. Sehingga kan tuan-tuan, pada waktu dia meninggal dunia tuan-tuan, sampai kawan tak nak mandikan dia. Tak nak mandikan dia. Tak nak mandikan dia, tak nak kafankan dia, tak nak tanamkan dia tuan-tuan. Sehingga begitu tuan-tuan. Dan pemuda tersebut tuan-tuan dikenali memang sebagai orang yang jahat. Memang orang jahat tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Waktu ketika itu, dalam waktu itu zaman Sultan Murad yang keempat tuan-tuan. Pada ketika itu. Jadi nampaklah seorang pemuda ni tuan-tuan, dia ni memang kaki botol tuan-tuan. Kaki minum arak, kaki melanggan tuan-tuan. Melanggan pelacur. Boleh sebut dalam. Melanggan, kita nak panggil apa? Kupu-kupu. Tak kisahlah apa-apa tuan-tuan. Tahulah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, setiap hari orang-orang ketika itu tuan-tuan dia nampak. Dia masuk je pub tuan-tuan. Pub tu dia akan beli semua arak-arak kat situ. Dia bawa balik rumah tuan-tuan. Dan waktu itu dia nampak ada kupu-kupu tuan-tuan, kupu-kupu malam tuan-tuan berdiri kat tu, dia akan langgan. Langgan seorang-seorang tuan-tuan, dia ambil bawa balik rumah. Jadi waktu itu penduduk-penduduk semua nampak kejahatan dia, benci sangat kat dia. Benci, ni apa hal ni? Setiap hari minum arak banyak-banyak. Setiap hari langgan. Jadi dibenci sangat tuan-tuan. Jadi waktu itu tuan-tuan, sehinggalah waktu beliau meninggal dunia tuan-tuan. Bila dah meninggal tuan-tuan, tak ada seorang pun nak semayangkan dia. Tak ada seorang pun nak mandikan dia. Jadi waktu ketika itu tuan-tuan, dilaporkan kepada Sultan Murad. Ditanya, dia diberitahu, wahai Sultan, ada seorang hamba Allah ni, dia ni buat jahat sangat. Sampai kan tak ada seorang pun nak mandikan dia, tak ada seorang pun nak solatkan dia. Jadi macam mana, apa yang kita nak buat dengan jenazah ni? Jadi Sultan Murad bertanya, apa yang pemuda ni buat sampai jahat sangat? Dia beritahulah, dia kalau minum arak, dia akan minum arak banyak-banyak. Kalau langgan, dia akan langgan setiap hari. Jadi dia pun bawa lah jenazahku pergi kat isterinya tuan-tuan, bawa balik rumah. Jadi Sultan Murad, Sultan sendiri turun tuan-tuan. Sultan sendiri datang kepada isterinya, kata, wahai fulana, inilah jenazah ni, tak ada siapa nak semayangkan, macam mana ni, apa nak buat? Tahu tak isteri kata apa tuan-tuan? Isteri kata, inilah lelaki yang terbaik dan paling dekat dengan Allah. Dia kata, oh sudah tuan-tuan, tak tahulah dia makan apa tuan-tuan, tiba-tiba dia kata macam tu tuan-tuan. Padahal memang terkenal, dia memang minum arak, memang langgan setiap hari. Isteri dia tahu tuan-tuan, Masya Allah. Tapi isteri buat tak tahu, buat dia je. Jadi sebenarnya bukan isteri tu makan pil kuda tuan-tuan, tetapi tuan-tuan memang betul. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila dia tanya, kenapa kamu, Sultan tanya, kenapa kata macam tu? Sebab isteri dia nampak setiap hari. Dia akan pergi dekat pak arak tu, dia akan beli semua arak-arak tu supaya dia bawa balik rumah,
dibuang dekat tandas tuan. Dibuang semua arak-arak tu supaya orang yang ada kat situ tak dapat minum arak langsung. Itu sebab dia beli semua arak-arak tu. Lepas tu dia langgan semua kupu-kupu malam tu tuan, sebab apa? Dia tak nak bagi orang lain berzina waktu ketika itu. Sebab tu dia langgan, dia bagi duit kat orang tu, kau jangan. Kau jangan pergi berzina. Aku dah bagi duit kat kau pergi rehat. Macam setiap hari tuan-tuan. Maka waktu malam itu tak ada seorang pun berzina. Masya Allah, tengok tuan-tuan. Setiap hari. Sebab itulah waktu sebelum dia meninggal dunia tuan-tuan, waktu tengah nazak, dia sempat berkata kepada isterinya. Dia kata apa? Wahai isteriku, aku tahu dekat satu negara ni memang benci dekat aku, satu negeri ni memang benci dekat aku, tapi aku tahu satu hari nanti akan ada sultan yang akan semayangkan aku. Dia kata macam tu tuan-tuan. Memang betul-betul berlaku tuan-tuan. Sultan Murad semayangkan jenazah dia. Masya Allah tuan-tuan, seorang wali Allah. Sebab tu tuan-tuan, janganlah kita pandang sebelah mata kadang-kadang. Kita nampak orang tu biasa-biasa saja, kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang wali Allah dia tak tahu dia wali Allah. Tapi janganlah berdoa tuan-tuan, ya Allah ya Tuhanku, aku berdoa menjadi wali Allah supaya aku dapat terbang. Waktu subuh aku solat di Mekah, waktu maghrib aku solat di Masjid At-Taqwa. Jangan macam tu tuan-tuan. Jangan, tak payahlah minta macam tu, kuasa-kuasa macam tu. Wali Allah orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang banyak beribadah, hati dia tak pernah langsung tak mengingati Allah. Itu yang kita nak insya-Allah tuan-tuan. Okey, baik. Dari segala itu sajalah tuan-tuan. Bab kata Imam Ghazali, ma la yadurruka kullu la yutraku kullu. Kalau tak boleh ambil semua, ambillah sedikit sebanyak ilmu ini sebagai kita jadikan sebagai pedoman dan juga manfaat insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi sam'i'al alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna birrahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa afiyati arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sekian daripada saya. Assalamualaikum.